Hai, Assalamualaikum. Saya nak mulakan video ini dengan satu soalan. Kenapa ada syarikat yang menjual produk yang biasa-biasa tapi mempunyai pelanggan yang sangat setia? Sedangkan ada syarikat lain yang produknya lebih bagus, lebih murah, lebih canggih tapi gagal. Kenapa ya? Kenapa ada orang sanggup beratur semalaman untuk beli produk yang belum mereka pegang? Kenapa ada orang yang memakai logo sebagai jenama seolah-olah macam identiti mereka? Dan kenapa ada pemimpin apabila dia bercakap je orang terus percaya? Sedangkan ramai je orang lain cakap benda yang sama tapi langsung tak dapat perhatian. So, kalau saya nak tanya anda sekarang, apakah sebab sebenar orang membeli? Adakah kerana harga? Adakah orang membeli sebab spek dia? Adakah orang beli sebab kualiti? Simon Sinek kata, bukan. Dan itulah sebabnya buku Start With Why menjadi antara buku kepimpinan dan bisnes paling berpengaruh di dunia. Dalam video kali ini, anda akan faham kenapa manusia membuat keputusan menggunakan emosi terlebih dahulu. Kenapa Apple menjadi Apple? Dan kenapa setengah organisasi mampu mencipta movement sedangkan organisasi yang lain hanya seperti jual produk je, jual services sahaja. Lebih menarik, apa yang akan saya kongsikan hari ini bukan hanya untuk bisnes, ia juga boleh digunakan untuk keluarga anda, untuk organisasi anda, untuk NGO, untuk politik, untuk kerjaya. Dan juga kita boleh gunakan buku ini sebagai panduan dalam kehidupan. Kerana kadang-kadang masalah sebenar kita bukan kita tak tahu apa perlu dibuat. Masalah sebenar kita ialah kita sudah lupa kenapa kita buat atau kenapa kita lakukan sesuatu itu. Jadi pastikan tengok video ini sampai habis kerana di penghujung video nanti saya akan kongsikan satu ayat yang sangat ringkas, tetapi ayat yang ringkas inilah yang mengubah cara ramai orang membina bisnes, memimpin pasukan dan membuat dan juga create pengaruh. Jom kita sambung. Ini adalah part 2 ya. So ini siri buku Start With Why. Kalau anda belum tengok part 1, saya galakkan lepas habis video ni pergi tengok video part 1 supaya lagi senang anda faham sebab dia akan ikut turutan. Part 1, part 2, part 3, part 4 dan part 5. Kerana dalam part 1 kita telah bincangkan asas kepada konsep yang diperkenalkan oleh Simon Sinek. Dan hari ini kita akan masuk antara bab paling penting dalam keseluruhan buku ini. Bab ini menjadikan Simon Sinek terkenal di dunia. Bab ini membuatkan jutaan orang bertanya, kenapa aku buat apa yang aku buat sekarang? Simon Sinek memperkenalkan satu konsep yang sangat mudah. Malah bila anda dengar nanti, anda pun akan kata, itu je. Tapi jangan terkejut, itu je tu. Kerana konsep ini nampak mudah, tapi inilah yang digunakan oleh syarikat-syarikat terbesar di dunia. Beliau kata setiap organisasi beroperasi dengan 3 lapisan. Iaitu why, how dan what. Tetapi majoriti organisasi dekat luar bercakap daripada luar ke dalam. Mereka bermula dengan what, apa yang kami buat. Kemudian baru how, bagaimana kami buat. Dan akhirnya kalau ada masa, barulah kadang-kadang mereka bincang, mereka cakap why. Tapi organisasi yang luar biasa, mereka lakukan perkara bertentangan, the opposite. Mereka bermula dengan why dahulu. Mereka bermula kenapa kami wujud. Apakah kepercayaan kami? Apakah perjuangan kami? Dan inilah membezakan mereka dengan orang lain. Mari kita lihat contoh terkenal. Kita semua tahu Apple kan? So, bayangkan Apple kalau dia cakap macam syarikat lain. Dia kata kami menghasilkan komputer yang hebat, desain kami cantik, mesra pengguna. Nak beli? Dia tak salah. Tapi dia macam tak ada tak ada kick. Dia tak memberi inspirasi. Sekarang bagaimana Apple buat? Dia tukar cara mereka berkomunikasi. Dia kata apa? Kami percaya dalam mencabar status quo. Kami percaya dalam berfikiran cara berbeza. Kami percaya bahawa perkara hebat berlaku apabila seseorang itu berani melihat dunia dengan cara yang berbeza. Dan kebetulan kami ada komputer yang hebat. Dia beza. Satu jual produk, satu lagi jual trust, jual kepercayaan.
Dia satu meminta orang membeli, satu lagi mengajak orang untuk join the idea. Dan sebab itulah, orang bukan saja membeli iPhone, tapi mereka beli identity, mereka beli trust, mereka beli rasa belonging, mereka beli why. Dan apabila saya baca buku ni dan saya mula bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya why saya? Kenapa saya start Akademi Dr. Aizul Amal? Kalau saya cakap kami menyediakan latihan CPR, itu why. Tapi apabila saya kata kami percaya setiap rumah perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang yang mampu bertindak ketika kecemasan, itu why kami. Dan why itulah membuat orang rasa terhubung, rasa connected. Kerana manusia ni lebih mudah terhubung dengan perjuangan berbanding produk. Dan kalau anda lupa semua perkara yang saya kongsikan hari ini, ingat satu ayat ini. People don't buy what you do. People buy why you do it. Mereka tidak membeli produk semata-mata, mereka membeli kepercayaan, mereka beli trust, mereka beli harapan, hope, mereka memberi identity. Mereka beli. That is why diorang membeli. Dan apabila why anda jelas, anda tidak lagi sekadar mempunyai pelanggan, anda mempunyai penyokong, anda mempunyai believers. Dan itulah membezakan organisasi biasa dengan organisasi yang mampu mencipta movement. Dalam video seterusnya, kita akan masuk satu topik yang lebih menarik. Bagaimana trust terbentuk. Kerana sesetengah pemimpin mempunyai pengikut yang sangat setia. Dan kenapa orang sanggup pertahankan satu perjuangan walaupun berdepan cabaran? Percayalah, bahagian ini mungkin lebih membuka mata daripada apa yang kita bincang dalam video kali ini, kerana dia lebih connected. Kalau video ini memberi manfaat kepada anda, jangan lupa like, subscribe dan kongsikan kepada orang lain, kerana mungkin hari ini ramai orang tidak kurang bakat, tapi mereka kurang peluang, kurang ilmu, ataupun tidak tahu arah mana nak tuju kerana mereka lupa why mereka. Akademi Dr. Azizul Amal, pembelajaran sepanjang hayat. Jumpa video part 3 nanti.